Nak buat live tapi kualiti kamera tak berapa nak cantik kan. So what is the solution? This one guys, dapatkan live streaming kamera daripada Holyland Venus Live Air. This kamera dia boleh flip screen macam ni tau. Tapi macam mana nak hidupkan dia kan? Dekat bahagian belakang tu dia ada banyak jenis port. Dia ada HDMI, dia ada LAN port, dia ada USB-C untuk nak connect dengan komputer, USB-C untuk nak connect mic, and audio port pun ada juga kat situ. Tapi kamera ni dia tak pakai bateri tau. So korang kena cucuk dia punya kabel ni untuk nak hidupkan dia. So once korang dah cucuk and tekan button tu lama-lama, dia punya screen tu akan hidup and menyala. Dekat sini kalau korang nak connect dengan komputer boleh, ataupun korang nak direct live dekat kamera ni pun boleh juga. Just scan je QR code tu and korang boleh live terus dekat kamera ni. Atau kalau korang tak nak live kan, just nak record macam kamera biasa pun boleh juga. Kalau nak record macam biasa, dekat bahagian tepi tu dia ada slot untuk masukkan memory card. So kau boleh masukkan memory card ni untuk nak record video macam biasa. Untuk nak record kan, kau boleh tekan dekat screen ni and dia akan record video. Ataupun nak tekan button dekat atas ni pun boleh juga. And the best thing is, dia boleh preview terus footage yang kau record tu dekat dalam kamera tu sendiri. Features yang paling best sekali, dia ada face tracking. Kat sini dia akan fokus dekat muka korang je. Walaupun aku bergerak kan, dia akan fokus dekat muka aku je. Kalau nak guna external microphone, kau boleh cucuk mikrofon korang dekat port type C ni and dia akan detect dekat situ. Maksudnya kalau kau duduk jauh pun, kau dah tak perlu risau pasal dia punya audio quality sebab kau boleh pakai external microphone. Tapi dari segi dia punya video quality macam mana? 4K resolution. And dari segi dia punya focusing, jom kita test dia punya focusing. Laju ke tak laju? Aku rasa laju, tak ada masalah kalau kau nak review produk ke, nak buat live streaming ke, memang ngam. This kamera dia boleh shoot secara menegak macam ni, ataupun kau nak shoot melintang macam ni pun boleh juga. Untuk kamera ni, dia punya resolution video yang dia boleh shoot 4K 30fps. So aku rasa memang tak ada masalah, memang clear. Selain tu dia boleh buat manual mode ataupun pro mode juga dekat sini. So kalau kau nak adjust dia punya contrast, brightness and everything straight daripada kamera ni, kau boleh buat masa tengah live. And kamera ni dia boleh zoom juga tau. Dia boleh zoom up to 4x. Aku dah test kamera ni untuk nak buat live stream. Setakat ni memang tak ada masalah lagi, memang clear and puas hati dari segi dia punya kualiti tu. Masalah overheat memang tak pernah jadi lagi sebab kamera ni dia ada air vent dekat bahagian atas tu untuk nak buang haba yang panas.